guys, kita dekat Nilai kedai member. Dia beli ni getah. Getah alas. Baik, mantap. Mana sifu? Ada gasket semua tu? Oh, kena kemarin memang tak tahan. Ha? Barang? Dia kata bawa enjin. Kali 27 biji. Apa yang 7 biji? 27 biji enjin upgrade. Itu orang kita. Tengok gasket. Okey. Ni kereta hancur pun dia elok lagi. Bang, ikat 2 biji motor macam mana? Ikat 2 biji motor Ni kan. Ini ikat dekat mana-mana komponen motor tu. Katakan dekat handle dia ke ataupun sini kan. Macam ni lepas tu yang ni kita ikat dekat kita punya frame lah. Sebab ni dah terbalik ni. Patutnya motor kat sini kan. Dia patut kedudukan dia macam ni lah. Susah nak jelaskan tu. Sekejap. Okay, motor tu kat sini kan. Kita ikat dekat handle dia ke ataupun dekat ni. Tu tu. Okay, awak ikat situ kan ni. Masukkan dekat situ. Tarik yang ni. Lepas tu yang ni awak klip lah dekat awak punya ni. Lepas tu awak tarik je. Terus sampai dia duduk dekat tebing ni. Ngam-ngam motor tu duduk. Jangan bagi dia double. Double stand. Jadi yang ni dia duduk sini kan. Dia dah melekat lah. Kan dia asal sini kan macam ni. Dah melekat lah. Lepas tu motor yang kedua pula. Motor kedua pula sama juga. Ikat macam ni kak. Kan? Lepas tu kan ni ada tali lebih ni yang kita tarik tadi tu. Kita naikkan atas seat dia tu. Kahwin dengan yang tali yang sebelah sini. Ikat. Ni ikat manual je lah. Tak ada goyang dah. Sebab apa? Tayar dia kan terlebih kan. Dia dah pegang kat sini. Ni dia duduk dekat longkang ni kan. Tayar dia dah tak ada dah dia. Ni nak ikat dia ni. Yang ni kena pakai ni. Ni ataupun yang tu lah. Tu leceh sikit. Yang ni kan. Ni tarik yang ni. Dia dekat pintu ni. Yang tu ada Shopee. Yang tu ada Shopee. Kalau sofa boleh lah. Cuma yang ni dia lama-lama dia jadi longgar. Kalau yang macam ni. Lepas tu awak recet sampai betul-betul tayar dia tu dah memang dah habis. Jadi motor tu memang takkan tumbang. Takkan tumbang sebab tayar dia dah duduk sini. Lepas tu motor tu dah duduk sini. Mana motor tu dah statik lah. Memang tak boleh tumbang ni. Awak lap macam mana pun dia tak tumbang. Ni mesti tu benda tu duduk rapat. Tadi ni bayar senang. Kalau nak kata ikat peti air pun boleh. Awak letak kat bar ni kan. Sini dah. Dah pegang dah. Lepas tu yang ni pergi dekat hook sana tu. Lepas tu awak tinggal tarik je lah berapa ketat awak nak. Terus tak gerak dah. Yang tu nak crack. Dah lepak-lepak tadi. Sampai Sembar dah 1 jam lah. Ambil lah dekat 5 minit. Sampai rumah ni 5.450 sen. Boleh. Terima kasih sekejap favorite. Ni order tepi lah. Dia bukan dalam app kita punya sendiri ni. So RM50 bawa basic elektrik. Dia dah order dalam Move tapi tak ada orang slide dia kata. So boleh tak anggap basikal RM50? Boleh. Boleh. Berapa kali cari you dekat Ya. station pun
Kita banyak KL Pun sekarang. boleh. Ha. You selalu kalau angkat. Ada memang saya panggil. Ya, ya. Kita luar kawasan banyak. Ayo bagi location. Okey. Ambil gambar dulu satu. Oh, bebek, bebek sedap rasa luar biasa. Jom makan, jangan tunggu lama. Sekali rasa, pasti nak lagi. Sekali rasa, pasti nak lagi. Pagi buta enjinku hidup, api panas teman hidup.